Ada 3 jenis cutting dekat aku design. Kita ada oversize, kita ada regular dan juga kita ada boxy. Korang cutting yang mana? 3 produk terbaru yang aku nak tunjuk dengan korang iaitu Reality Series by Aku Design. Ada 3 jenis cutting yang berbeza iaitu cutting oversize macam aku pakai ni, cutting regular, kita ada juga cutting boxy. Jom kita pergi kepada satu-satu. Untuk cutting oversize macam aku pakai ni, nama produk ni adalah Liar. Ada 2 warna yang berbeza iaitu warna hitam dan juga warna putih. Untuk material kita menggunakan 250 GSM 16S cotton comb. Okay, untuk cutting regular, one of my favorite adalah Ras dan juga Nadi. Alright, so ini Misty Grey dan juga ini adalah warna hitam. Mana mereka yang suka cutting regular, korang boleh try this material sebab kita menggunakan 210 GSM 20S cotton comb. Untuk cutting yang ketiga iaitu ramai peminat suka dengan cutting yang ini iaitu cutting boxy by Aku Design yang dikenali sebagai Arus. Untuk baju ni ada satu design letak dekat bahagian depan dan untuk belakang is just a plain t-shirt. 250 GSM heavy cotton 16S, kita menggunakan warna olive. Ada 3 jenis cutting dekat Aku Design. Kita ada oversize, kita ada regular dan juga kita ada boxy. Korang cutting yang mana? Always be proud dengan Aku Design.